rambutan manis rasanya, boleh dimakan di tepi pergi. Assalamualaikum saya ucapkan, moga ceria kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Nur Balkis binti Muhammadiyah dari kelas 3 UKM Sekolah Kebangsaan Kota Warisan ingin berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Ikhlas Membantu Sahabat. Buku ini ditulis oleh Nur Rashikin Hashim dan diterbitkan oleh Utusan Publication and Distributors Sabuan Berhad. Ia mengandungi 14 muka surat dan dihiasi dengan gambar yang berwarna-warni yang menarik serta mudah dipahami. Buku ini boleh dibeli dengan harga RM7.50. Cerita ini mengisahkan dua orang sahabat, iaitu Ramu dan Mohsin. Pada suatu hari, buku cerita Mohsin hilang. Ramu memberitahu pada ayahnya tentang kejadian itu. Kemudian, ayah Ramu membawa Ramu ke kedai buku untuk membelikan buku baharu untuk Ramu dan Mohsin. Keesokan harinya, Ramu memberikan buku itu kepada Mohsin. Mohsin amat gembira. Berdasarkan buku ini, kita perlu ikhlas membantu kawan, saling tolong-menolong dan saling menyayangi sahabat. Nampaknya kita sudah sampai ke hujung buku saya pada hari ini. Bisa emas di bawah belayan, masak sebiji di atas. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.